Bila kita masuk dalam hotel, kadang-kadang homestay, dia ada anak panah kiblat. Betul tak? Jawabnya, ada kalanya betul, ada kalanya salah. Sebab kita pernah test dah. Dah banyakkan betul. Tapi biasa akan berlaku 10 hotel kita duduk, 8 betul, 2 atau 3 salah. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan arah kiblat yang betul? Gunalah apps My Kiblat. Okey, apps ni yang pertama percuma, dia tak perlukan sign in. Yang seterusnya kita tak perlukan line internet pun boleh gunakan aplikasi ini. Aplikasi ini dibina oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPM. Selain daripada menunjukkan arah kiblat yang tepat berdasarkan lokasi pengguna, tak kira lah di mana anda berada, dia juga menunjukkan azimuf kiblat serta waktu bayang yang searah dengan kiblat. Kemudian ada memaparkan teknologi augmented reality AR untuk arah kiblat yang lebih interaktif lah. Kalau perasan dekat line warna purple tu kan. Okey, seterusnya dia juga percuma untuk dimuat turun Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Yang paling best sekali, selain daripada arah kiblat, dia juga ada memaparkan waktu-waktu solat. Ini mengikut tempat anda lah. So kalau anda pergi bercuti dengan keluarga pada minggu ni, jangan lupalah download siap-siap aplikasi My Kiblat dan boleh praktikkan di homestay, di hotel ataupun di dalam hutan ketika berkemping. Terima kasih, semoga bermanfaat.